Sekarang aku pakai mode pure shock yang dihaskan untuk shoot pada waktu malam lah. Aku tak tahu mode ni okey ke tak okey, tapi apa yang Insta claim katanya pure shock video dia lebih baik lagi berbanding lain-lain punya cam, action cam lah. Baru lepas hujan ni, so aku on the way nak pergi jemput anak aku sekejap. Aku tengah mencuba few setting untuk nak dengar mic built-in yang aku gunakan. Sekarang ni aku menggunakan mic intercom V Moto aku. Jadi nak tengok adakah volume dia lebih baik berbanding dengan lain-lain punya Bluetooth punya adapter lah. Angin dalam helmet kurang, mungkin sebab kelajuan tak berapa laju sangat bawa, dan harap dia jelas lah boleh dengar suara. Air habis takung situ, itu silap lencun kalau kita langgar air tu. Boleh pula nak terbalik pula benda lah ni. Mana aku kena lock lah. Kena fikir macam mana nak lock kan, dia bagi dia ketat. Sekarang ni kalau pusing je, dia pun ikut juga pusing nanti. Sebab gigi dia mungkin tak berapa sangat nak cengkap. Why? Mana pula dia?
Kakak, Daddy kat Second Street ni. Hello? Hello? Kakak, Daddy kat Kenapa ke? Second Street ah. Okey, okey. Daddy, esok Daddy pergi tunang anak next tu pukul berapa? Pukul 9 dia tu dah keluar. Kakak tak ikut tau. Daddy, tapi Daddy bawa itu sekali boleh sebab kakak ada operan lagi besok kawan kakak. Tahu nanti kena tanya macam mana discuss dengan mama macam mana.